PAVAC iaitu Parents Against Vape and Cigarette ialah satu pertubuhan di bawah Pemadam Kebangsaan. PAVAC ni ialah untuk menyampaikan kesedaran tentang bahayanya penggunaan vape dan juga merokok. Produk-produk vape dan rokok ni dia masuk sekali bahan-bahan terlarang seperti dadah, racun dan sebagainya apa semualah. Yang kebanyakan anak muda sekarang ni dan golongan pelajar rata-ratanya mereka mungkin tak perasan pun. Kami menyeru dan mengharap supaya golongan-golongan ibu bapa, pelajar belia akan turut sama dengan program-program yang kami sediakan, menyebarkan maklumat-maklumat yang benar di luar sana dan juga mengikuti kempen-kempen kami di media sosial dan juga kempen-kempen program-program yang kami adakan secara langsung dan tidak langsung.